Assalamualaikum semua, selamat pagi. Alhamdulillah. Hari ini 14 hari bulan 1 2026. Alhamdulillah. Pak Andak hari ni nak mulakan balik kerja-kerja belakang ni lah, buat bilik air ni. Hari ni nak buat cetak konkrit. Lepas tu nak cetak bawah ke tu. Yang bilik air ni insya-Allah rasa Pak Andak dah boleh buat ni. Dah cukup kering rasanya. InsyaAllah esok Pak Andak buat, insyaAllah. Pak Lang cuti hari ni. Allah Rabbi. Mana Pak Lang tadi? Assalamualaikum Pak Lang. Pak Lang dah naik rupanya. Dia rehat kejap tu. Pagi-pagi dia dah keluar ni mengetar motong rumput kat tepi rumah ni. Dia minta Pak Andak alih kereta tadi tu. Okey. Banyak dah dia buat. Cuti Yang Tuan Besar hari ni, hari 9. Doakan kami sihat. Doakan keluarga kami kita semua sihat. Okey. Mudah-mudahan Allah Taala memudahkan segala-gala kerja. Untuk sahabat-sahabat juga, moga-moga sihat semua. InsyaAllah. Assalamualaikum. Sayang semua. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Cetak dah siap. Pak Andak buat separuh-separuh. Tak boleh buat sekali rung ni. Kena naik batu sikit-sikit. InsyaAllah petang ni Pak Andak cuba konkrit lah. InsyaAllah mudah-mudahan kukuh cetak ni. Okay. Bantu konkrit tu untuk naik. InsyaAllah. Assalamualaikum. Sayang semua. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Cetak konkrit dah siap seperti yang diharapkan. Ni paras batu, dah boleh ikat batu atas ni setara dengan tingkat konkrit yang siap. Yang sebelah ni kena buat sebagai sebahagian. Kalau buat sekali takut nanti jenab pintu ni dia boleh tendang ke dalam. Nanti tak boleh masuk pintu. Okey. So cetak mungkin boleh pecah. Kena buat sebahagian-sebahagian. Mungkin 3 kali ni, 3 kali atau 4 kali tuang. InsyaAllah. Doakan Pak Andak sihat. Doakan Pak Andak sihat. Doakan Wan juga sihat. InsyaAllah. Moga keluarga kita sihat semuanya. Sahabat-sahabat juga. Moga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Sayang semua.